Lagi. Okey. Terima kasih ya. Boleh balik. Okey. Baiklah, masih lagi bersama kita orang dalam Berambih Bintang Kecil. Kat mana ni? Masih kat mana kita ni? Yayasan. Di Yayasan Sarawak. Sekali lagi sebut. Di Yayasan Sarawak. Pagi ni adik-adik kita semua ni tengah aktif dan nak bersenam. Senam untuk apa? Untuk stamina. Untuk stamina. Dalam episod kali ni kita ada macam-macam aktiviti. Dekat rumah. Okey. Jadi hari ni kita ada macam-macam aktiviti kan? Tapi sebelum tu kita kena regangkan otot-otot kita dulu. Betul? Betul. Jadi tanpa memasa, jom. Sama dengan kita orang. Jom, okey, jom. Gigis kuku kaki kiriku, kakakku kata kuku kaki kiriku kaku. Gigis kuku kaki kiriku, kakakku kata kuku kaki kiriku kaku. Tolong kamera, tolong. Cakap abang kamera, tolong. Aduh, macam mana? Dah dapat 8. Rena, boleh tolong kawan tak, Rena? Boleh tolong kawan tak? Tolonglah, satu je. Satu je, Rena. Straw. Tolong satu je, Rena. Boleh. Kenapa satu Rena? Sebab dapat banyak. Dapat banyak. Berapa banyak tu? 10. Okey, awak berapa bang? Sama 10. 10. Okey. Apa cara you masukkan macam mana? Busa macam mana? You pegang depan ke ataupun paling hujungnya macam mana? Kuatlah, energi kuatlah. Jangan takut untuk mencuba idea yang baru. Nama saya Nofazrina binti Syahdan, umur saya 11 tahun. Saya bersekolah di SK Matang. Untuk konser kedua, saya akan bawa lagu Terpisah Jua, Zana Zain, Rama-Rama Ella. Harap Faz akan buat yang terbaik. Kerana telah berjaya ke peringkat setakat inilah ya, peringkat 2. Tahniah ya. Bawa lawatan sekitar perpustakaan di sini. Okey? Betul tak? Lepas tu adik-adik boleh mendaftar ahli pustaka di kaunter pendaftaran. Minta tolong abang-abang untuk key in untuk form.
batu Jurassic maksudnya batu yang berjuta-juta tahun yang lampau. Memang zaman dinosaur ni. Yang membuktikan kawasan ni ialah kawasan laut ialah ni batu ni. Ya? Ini membuktikan dulu kawasan ni memang laut. So bila mereka korek-korek, mereka menjumpai batu ni tengok ada cengkerang laut semua. Nanti dapat borang ni ke isi semua tu. Baiklah, sekarang ni Tasha bersama adik-adik kita semua berada kat mana? Dekat Pustakaan Negeri Sarawak. Pandai adik Dania kita ni. Jadi sekarang ni kat sini kita sedang nak daftar kan? Tadi dah ronde satu satu pustaka. Jadi sekarang ni kita kat sini nak daftar pula. Okey, nak dapat ID tu supaya walaupun adik-adik semua dah tak ada kat Kuching ni, boleh je kalau balik rumah, kalau ada akses untuk internet, boleh pakai je ID yang adik daftar ni nanti. Boleh pinjam buku dari situ kan? Senang tak? Jadi sekarang ni, jom kita tengok dia orang nak daftar semua. Saya pun nak tolong dia ni lah daftar kan? Minta borang. Semangat cekal dan utuh, hilang rasa gemuruh. Bintang oh bintang, hilangkan bakat yang cemerlang. Pusing. 1, 2, 3, 4. Caca. 1, 2, 3, 4. Bila si dia mundur diri dan memutus cinta, alam merasakan suram. Tiada lagi beri simpati. Aku sangka kau betul jatuh cinta, bodoh sungguh untuk terus percaya. Habis madu sepah dibuang sahaja. Beraranglah awan yang kelabu, tidak salahmu yang menghancurkan. Kau cinta seribu alasan, segala pintamu cuba ku turutkan. Okey. Setiap kali kamu menyanyi, cuba ku turutkan, sebut tu, turutkan. Jelas sebutan tu. Cuba ku turutkan. Bagi dengar tu sebutan diction, orang panggil diction. Okey, mesti jelas. Masih lagi dengan latihan vokal bersama dengan adik-adik kita semua sekarang ni. Saya dapat saksikan hearing tak suara tu. Jadi sekarang ni Tasha bersama dengan diorang berada di Auditorium P. Ramlee Kuching. Di mana sekarang ini adik-adik kita semua buat latihan vokal bersama dengan guru vokal diorang dan diiringi oleh combo di Aspirasi RTM. Dan kepada anda semua penonton di rumah, mana yang terlepas untuk menyaksikan episod yang dah lepas tu, boleh je saksikan di YouTube, boleh type Rambeh Bintang Kecil 2016 dan juga boleh saksikan di Facebook. Jangan lupa like, okey, Facebook kita orang iaitu Bintang Kecil 2016 dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Bintang Kecil 2016. Kita jumpa lagi di esok hari di jam dan waktu yang sama. Bye. Dengarkanlah harapanku bintang, agar impian penuh gemilang. Ku coba yang mampu sepenuh usahaku demi menjadi secerah kilau seorang bintang. Oh, oh, oh. Secerah kilau seorang